Ketika Allah perintahkan kita untuk merendahkan diri semasa solat, itu tandanya dalam diri kita ni ada unsur kesombongan, ketinggian. Untuk menjadi seseorang yang tidak akan mampu direndahkan orang, ada caranya. Jika kita tak ingin direndahkan orang, maka rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya. Boleh ke orang datang cuba nak merendahkan kita kalau kita ni dah sudah rendah? Tak boleh kan? Bila kita tak ingin dikalahkan orang, belajarlah untuk mengalah sekalah-kalahnya. Ini ungkapan yang pernah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Orang yang berkata-kata di belakang kita tu kerana apa? Kerana orang tu tak mampu nak melampaui kita, kerana kita ni terlalu di depan. Jadi kalau kita tak nak dibicarakan orang di belakang, kita janganlah terlalu melampaui mereka dengan kesombongan. Kalau kita tak ingin dijatuhkan orang, jadi jangan terlalu menunjukkan ketinggian di depan orang. Belajarlah untuk merendah, maka kamu tidak akan pernah direndahkan. Belajarlah untuk mengalah, maka kamu tidak akan pernah dikalahkan. Buku Mencari Khusyuk Yang Hilang ni jadi cerminan buat saya. Dia ajar macam mana nak buang segala ketinggian dalam hati tu, supaya bila kita sujud, betul-betul hati ni rasa rendah, merendah serendahnya di depan Allah. Jadi jom kita mencari khusyuk yang hilang. Dapatkan buku ni di beg kuning sekarang.